Hello, saya kembali lagi dengan aku Azawul. So kali ni aku akan main Dark Detective. Aku tengok macam biasalah aku ni Dark Detective ke Detective Dark lah. Salah. Yang penting game ni mengisahkan seorang itik pula dah. Seekor itik yang jadi detektif. I don't know. Dan ni memang game dia. Alright. Macam biasa dengan aku, tanpa basa-basi, let's go. Kita try tutorial dulu. DCI James Apartment. Okay, ni kes rompakan. Okay. So macam biasa bila dah detektif kena carilah clue-clue dia kan. Memandangkan aku ni hanya seekor itik. Cik macam ni. Mana benar ini? Apa ni? Time Friday. Okay, pukul 2 sampai 4 pagi. Save behind painting loot. Rose face knock. Objects card scattered. Victim picture. Suspect picture. Ramai suspek. Sampai 5 orang suspek. Tak apa, kita ni dulu. Okay. Check your surrounding if you can. Okay. Kunci. Apakah kunci ni? Okay. Oh, ni green key. So ni okay. Oh, tandas pada kunci. Apa punya game? Okay, make sure you to read the notes. Compare their story with the clues. Interrogate the suspect to expose lie. No safe location. Okay, suspek pertama ni dia tahu keberadaan safe ni. Okay, lepas tu dia pula ada masalah kewangan. Kawan baik mangsa. Dan dia tahu password safe tu dengan dia dipercayai lah. Known to be messy. Dia adalah orang yang tak terurus lah. Fix toilet recently. Left a tool behind. Ni ke? Where some objects are on the crime scene. Okay. Internet. Pulang. Padu siap. Okay, tak apa. Always make sure to interact every item to get better idea. Okay. Jadi boleh interact. Ni pintu depan. Okay, known to be messy, fits toilet recently. Very nosy but clean. Ask about victim schedules, no criminal record. Maknanya yang 3 orang tadi ada ni lah, rekod jenayah. Work a blacksmith. Visit victim often. Okay, selalu melawat mangsa. Known to be messy. Okay, sekarang ni suspek aku adalah suspek yang 3 dengan
Okay, suspek yang 3 dengan 5. Sebab apa? Okay, pertama sekali kita tengok keadaan ruangan sangat bersepah. Okay. Oh, black hair. Okay. Okay, nombor 5. Ni botak ke apa ni? Okay, pasti bukan nombor 2. Nombor 4 ni hitam ke? Masa aku hitam rambut, bukan hitam muka. Okay. So, berdasarkan clue-clue ni, rambut hitam, dia messy person dengan apa lagi, dia terlupa sesuatu, left a tool behind. Ada 2 suspek. Okay. The friend. Cik. Ha. Betul. Sebab apa? Sebab nombor 3 tu dia pakai topi, guys. Dia pakai topi. Nampak tak? Korang tak payah ragukan lagi aku punya kepandaian aku. Untuk kali ni aku akan main ni dah. The Jewelry dulu. Okay. Manakala kita dah tutorial tadi, kita akan try satu game dulu. Okay. Floxia Jewelry. Welcome to Jewelry. Okay ni. Cakap tadi ni kes rompakan. Okay. Robbery happen here at... Okay. Find clue and identify it. Welcome back. Magnifying glass. Macam nak pakai ni? Alright. Terbuka. Oh, okay. Number lock. Draw cash. Register key clone. Number lock. Number lock ni. Aku boleh masuk. Belakang ni. Okay, tak apa. Kita lain dulu. Cash register key. Cash register ni apa? Oh, pening mat. Tak kan? Code 4320. 4320. 4320. What the hell is mean? Thief tried to steal this, okay? Okay, sebentar lagi kita cari. Oh, ni. 4320 kan?
Right. I should find a way to bring it back. Okay. Oh yeah. Kita tengok dulu siapa suspect dia. The Vandal. Paint on hand. Baggy grey sweatpants. Smell like spray paint. Okay. Maklumat apa dia bagi ni? Grease stain on coveralls. Found holding a wrench. And fixing a car in his garbage. Garbage mana? Garbage benda ni. Nearby van owner. Dia van owner. Okay, kita positif dulu. Mungkin itu bukan barang curi yang digunakan untuk mencuri. Okay. Wearing suit jacket. His business fail. Never sweating. Okay. Especially especially dress. Apalah banyak typo ni. Bandage on finger. Very clumsy. Mechanics assistant. So dia mechanic. Dia pembantu. Ada lagi. Ni kecil spy. The clerks spy. Refused to cooperate when found. Suspiciously dah lah. Apa ni? Who know the code? Who know the code of the number lock for the panel? Mike, mechanic. Gloria, Steve. Okay, suspect 4, 5, 2. Okay, kita lock. 2, 4, 5 Ni ada kunci ni. Ambil kunci ni. Ready. Robbery start at 10. Turn off electricity. Turn on vent to break the door. You have 7 minutes till police arrive. Apa ni? Block state ID. Tyler. Okay sekejap. Tapi Tyler ni dia tak dalam suspect. Mana kotak elektrik? So dia lari ke sini. Lepas dia drop benda ni. So maknanya aku rasa ini kes ni lebih daripada 2 orang. Alright. Meremang siap. Dia game ni tau. Misteri tau. So ni lah. Alright. Okay. Dia pakai topi Dia pakai topi, okay. Okay, ni. Dia ni Dan. Topi ke ni? Sekejap. Oh, ni. Sebiji. Ni, Tyler ni. Sebab dia bukan pakai topi yang macam ni.
Dia pakai topi yang sekejap. Depan dia tu macam tu tau. And dia satu. Masalahnya kamera ni hitam putih. Kalau kameranya hitam putih, manalah aku nak tahu dia punya ni. Place finger. Ada sampel fingerprint. Ni apa ni? The fedora. Ni topi ke? Okey. Ni. Okey, mantap. Ya, tu detektif ya. Nampak macam otak aku dah berkembang Dan okey. So suspek kita dia ni Dan. Okey, dia ni. Okey. Dan suspek utama. Suspek sampingan. Mike. Pasal apa nama tadi? Tyler. Yang Steve. Okay, Steve. Okay, so Dan ni suspek utama lah. Dan kita ada 4 suspek sampingan. 4 ke 3. Pada pendapat aku Gloria ni bukan. Sebab Gloria ni dia macam tak ada bukti lain yang menunjukkan kepada dia. Tapi untuk 3 orang ni macam ada bukti lain. Itu macam Mike, dia merupakan owner van. Dan dia jumpa range. Tyler, orang yang selesaikan ni. Yeah. I was at my office working on my business. I was finished my masterpiece when this crazy van came out of nowhere and crashed inside the jewelry store. Okay, dia kata dia gagal ujian memandu 4 kali. Okay.
Perlu ke aku tanya yang lain ni? Classify, but I can tell you this, that Crash was amateur work, no finance. If I took them, you will even know where they gone yet. I don't leave any trace behind. Hah, betul. Oh, dia menipu. After the name dance business collapse, he became desperate for cash. He stole a white van from... Oh. Right. Okay, betul lah tadi. Okay, sampai sini video tu ini. So, dah sampai masanya pun. Dah 37. Weh, 37 minit, baik. Alright, stay soon. Bye. Ciao.